checklist kewangan sebelum umur 30 tahun. Kerjaya yang stabil, simpanan sekurang-kurangnya RM15,000. Pendapatan tambahan sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan. Dana kecemasan sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Ada rumah sendiri. Memiliki kereta mengikut kemampuan gaji. Bebas dari hutang jahat. Tahniah saya ucapkan jika tuan-puan semua sudah capai kesemua checklist kewangan ini. Bagi yang sudah capai beberapa checklist kewangan ini, masih lagi belum terlambat untuk anda ubah diri anda. Tapi, bagi yang belum capai apa-apa checklist kewangan tadi, jangan bertangguh dan membuat sebarang alasan. Mulakan hari ini, sekurang-kurangnya buat persediaan dana kecemasan dengan simpanan RM100. Jika tuan-puan tidak boleh menyimpan RM100 dalam bentuk tunai, tukarkan dalam bentuk emas fizikal dan simpan di dalam akaun emas JAP. Kemudian, fokus untuk konsisten simpan setiap bulan. InsyaAllah, saya percaya tuan-puan akan capai checklist tadi sikit demi sedikit. Untuk mulakan simpanan emas bersama Pak Bigol, rujuk pin video di profil saya.